Apa beza aku beli emas daripada syarikat A berbanding public gold? Syarikat A harga emasnya lagi murah. Lebih baik aku beli daripada syarikat A. Baru-baru ni ada yang tanyakan kepada saya perbezaan antara syarikat public gold dan juga syarikat kompetitor lah yang juga menjual emas fizikal. Secara jujurnya, saya sebagai dealer public gold tak boleh memberi sebarang komen terhadap any competitor public gold. Tapi apa yang saya boleh ceritakan adalah kelebihan public gold sahaja. Bila saya kaji balik semula apa betul-betul kelebihan public gold ni adalah, satu keyword yang paling sesuai untuk merangkumi segala kelebihan public gold adalah ekosistem. Public gold menyediakan satu ekosistem emas yang menyeluruh. Anda nak menyimpan emas, public gold tu boleh tolong simpankan. Kalau ada urusan fizikal, ada cawangan. Nak beli emas masa harga rendah, nak borong emas dengan sangat banyak, stok ada, cawangan ada banyak, dan juga spreadnya yang boleh dikira rendah. Nak jual emas pun public gold beli. Nak pajak pun public gold ada platform arah ni. Dan satu kemudahan terbesar untuk semua penyimpan emas adalah kemudahan account gap. Kita boleh mengumpul emas sikit-sikit. Sebelum ni orang ingat nak beli emas ni kita perlukan bajet yang besar. Tapi sekarang melalui account emas gap, kita hanya perlu at least RM100 sahaja. Menabung sikit-sikit, dah cukup amount yang kita nak. Contoh cukup 1 gram, kita keluarkan. Kita tak perlulah ada RM600 terus baru kita boleh beli. Dan ini adalah satu evolusi terbesar dalam industri emas di Malaysia lah. Bila kita fikir balik, public gold adalah syarikat emas pertama yang menyediakan akaun emas fizikal di Malaysia. Akaun emas fizikal ya, bukan akaun emas digital. Dan salah satu benda yang ada dalam ekosistemnya juga adalah ilmu. Melalui sistem dealership ini untuk menyebarkan ilmu tentang emas, ajar strategi simpanan emas yang terbaik dan mengajar ilmu emas yang betul. Jadi mana-mana dealer yang ajar benda yang salah ni ada risiko untuk ditarik balik lah dealership mereka. Jadi itulah antara kelebihan public gold yang saya boleh rumuskan. Tapi of course, in the end anda sebagai seorang pelanggan jugalah yang perlu membuat penilaian dan juga perbandingan antara syarikat public gold dan juga syarikat emas yang lain. Dan kalau anda berminat untuk belajar lebih lagi tentang public gold, DM sahaja, nanti saya akan jawab sebaiknya.